Dia belajar fizik, kerja sebagai engineer dan sekarang dia ada 3,000 kedai hardware di seluruh negara. Pengasas Mr. DIY, dia tak ada latar belakang retail, dia tak ada basic hardware, tapi dia buka kedai pertama dia pada tahun 2005. Ramai orang cakap waktu tu, bisnes hardware ni bisnes yang tak boleh nak scale. Tapi dia nampak masalah yang kebanyakan orang tak nampak benda tu. Kalau nak beli satu skru, kena beli kedai lain. Kalau nak beli cat, kena beli kat kedai lain. Kalau nak beli yang ini, kena beli dekat kedai lain. Dia tak ada satu tempat untuk semua benda yang orang cari. So, dia masuk mall, dia fill the gap yang Giant, Aeon waktu tu, dia tak fulfill benda tu. Jadi, orang yang datang beli groceries boleh singgah hardware untuk beli barang-barang keperluan. Tahun 2020, daftar IPO. So, semua adik-beradik dia jadi billionaire waktu tu. The point is adalah, kau tak perlu pun jadi expert untuk masuk dalam satu industri. Apa yang perlu adalah, kau nampak masalah yang orang lain tak nampak. Pengalaman boleh belajar, tapi insight dia datang daripada observation yang tepat. Macam mana kau interpret masalah yang kau nampak.